Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening. Good afternoon. Sorry. Today kita akan sambung chapter yang seterusnya, iaitu chapter yang keempat. Untuk chapter keempat ni kita akan discuss about do the right thing, honesty, and reliability. Alright. So untuk kelas ni kita terus start dengan case study lah, which is case study ni tentang John, yang mana John ni adalah co-op student. Co-op student yang ada sama job dengan all operation punya company, yang this company dia ada contract dengan large oil punya firm. Untuk dia punya advisory report kepada klien adalah berdasarkan kepada test result. So John as a student, dia being placed dalam field team untuk buat test drill untuk site yang berbeza. Dan John dipertanggungjawabkan untuk transform kita ada field data tadi, rough field data tadi, kepada report yang proper kepada customer. On the other hand pula, Paul adalah member lama, adalah old school friend of John, dan dia adalah 4 person dalam John punya team. Semasa dia review data tu kan, masa last drilling, John ni perasan ada step yang dia tak buat. Dan step tu kalau tak pergi site, buat balik semula, start step by step, memang tak boleh terima that report. Field data tu kita boleh katakan sebagai flaw lah, ada isu. Of course kalau kita nak pergi balik site, kita nak test balik, nak buat kata testing tadi, kita nak buat drilling tadi, cost dia sangat besar. Dan step tadi adalah adding a test chemical to the lubricant. Tapi test ni sangat penting tahu, because of bila kita buat drilling tadi, kita akan determine sama ada tempat itu sesuai atau tak sesuai untuk natural gas punya protection. Paul tadi, member kepada John ni tadi kan, member sekolah, dia terlupa ada site, dia memang tersilap lah. John ketua, John adalah orang intern, Paul ni orang yang macam boss dia lah, macam boss, bukan orang yang experience. John ni just an intern lah, ataupun dia buat macam attachment kan. Dia tahu kalau dia report, Paul ni confirm kena buang kerja. Paul ni pula, kalau dia dibuang kerja pada masa tengah pilot oil and gas kan, tengah slow, dan dia pun tengah expecting baby. On other hand, John ni juga dia study juga daripada data file, chemical additive yang ada natural gas ni dalam 1% saja. So dalam situasi macam ni, apakah tindakan John? Adakah John perlu simpan that information yang mengatakan test untuk natural gas tak buat, senyap je? Terutamanya sebab dia nak bagi kepada customer kan, dia adalah kerja company ni adalah macam subcontractor. Apa dia kena buat? So in the first place, kita kena analyse. Sebab banyak isu kat sini. First, dia adalah seorang intern. Isu yang kedua, dia ada conflict of interest. Paul tu kawan baik, kawan sekolah dia. Lepas tu Paul ni buat salah. John ni dia dalam dilema sama ada dia nak report ke tak nak report. Dan dikaji pula yang untuk test tu 1% je. So taklah
effect the whole. So kat sinilah kita kena analyse apa tindakan-tindakan yang sesuai. Alright? Kena ingat, telling the truth dia akan di emphasize dalam moral code mana-mana pun, apa-apa agama ke, philosophical ke, literary ke, dia akan ada that's moral code tu, telling the truth. Okay? So kalau kita nak check reference ni, kita ada dalam NCES, okay, Model Professional Conduct. Dia cakap apa? Objective and truthful in professional conduct, testimony, so on so forth lah. Okay? IEEE Code of Ethics pun ada. To be in reality, to seek, accept and offer honest criticism in technical work. Okay? Seterusnya, ASME Code of Ethics pun ada juga Fundamental Principle 2 and CAN 7, being honest and impartial. Issue public statement in the objective and truthful manner. Nampak? Benda ni is contradict dengan apa yang berlaku pada John dengan Paul tadi. So benda ni kita kena fikir balik. Sebab dalam all moral codes, philosophical punya studies, work, memang indicates bahawa kita kena jujur. Berlaku jujur tu sangat penting. Okay? Ni kita tengok NSP Code of Ethics and Honesty to participate in none but honest interest. Maksudnya apa-apa pun kena jujur. Kena honesty, impartiality, tak boleh bias, fairness and equity. Canon 3, avoid deceptive acts. Ini macam tadi lah, kita nak tutup cerita tu sebab tu member kita plus kita kesian dengan dia. So benda-benda ni kalau boleh baca balik, so kita boleh ni conflict of interest, avoid conflict interest. Tadi conflict interest tadi, adakah ini spesifik boleh tahu Paul ada dalam team tu, dia kena keluar. To ASCE, not to issue statement which is in paid interest parties. Sebab kita dibayar ni. Kita buat projek ni yang berbayar. It's not free. Company to expect kita punya report is good. Okay. Confidential information kena follow dengan assignment yang dia dah set. Tu benda-benda macam tu. Okay. So benda-benda macam ni yang kita nak ni. So dalam chapter 4 ni, kita kena tahu apakah isu dia concerning yang menyebabkan kalau kita merahsiakan benda tu, dia akan efek kepada society, kepada company, kepada kita punya kata diri kita lah. Kita boleh katakan sebagai repertoire. Okay. Alright. Salah satunya ways of misusing the truth. Why is dishonesty is wrong? Honesty on campus, integrity in research and testing, dia awak buat dalam awak punya PSM. Integrity use of IP, tak boleh guna IP orang tanpa kebenaran. Integrity in client professional confidentiality, tak boleh sharing data-data. Integrity and expert testimony, tak boleh tipu testimony. Integrity and failure to inform the public kalau ada isu. And last but not least is conflict of interest. Okay. Cara kita menipu kebenaran, salah satu cara, okay, kita boleh failing to communicate the truth. Kita tak beritahu pun. Tadi kita tahu dah salah tadi, tapi kita senyap. Ada juga kita communicate the truth when they shouldn't, which is benda tu secret. Kita cakap kebenaran, contohnya rahsia syarikat. Syarikat tu ada non-disclosure punya dokumen lah contohnya kan. Which is kita pergi share to public, salah juga. Ada case dekat Apple tu kan. Anak perempuan dia pergi share design Apple sebelum Apple publish, salah. Okay. Seterusnya, allowing the judgment with regard to truth to be corrupted. Maksudnya judgment kita dah cloudy, dah berubah disebabkan oleh mungkin kita ada influence, mungkin kita ada kepentingan kat situ. Lying ni memang betul-betul menipu lah kan. Intentionally convey false information, salah. Boleh jadi kita claim satu benda tapi benda tu tak ada pun. Contohnya alat jimat tenaga, in the end tak jimat pun tenaga, kita tipu orang. Okay.
Biasanya dia ubah. Dia manipulate, dia apa kata, rephrase. Tujuannya untuk apa? To deceive people. Nak jual barang kan? Nak jadikan projek kita bagus kan? Deliberate deception leading person to false conclusion. Saja je kita buat deception, kita ubah, kita pusing ayat tu, jadi in the end dia kata, oh bagus lah benda ni. Dan ketiga, kita concealing the fact. Tujuannya apa? Mungkin ubat yang kita bagi tu ke, ubat yang kita jual tu ke, ada side effect, tapi kita tak cerita. In the end, yang pengguna tu yang suffer. Benda-benda macam tu kena ingat. Seterusnya, failing to adequately promote the dissemination of information. Kita tak beritahu kepada public ada isu, kepada bos kita, kepada colleague kita. Benda yang kita handle tu akan bawa harm ataupun dangerous. Benda-benda macam tu. Kita kena jujur. Boleh jadi juga kita failure to seek out the truth. Kita guna data yang inkonklusif, kita terus kata inilah data yang sebenar without conducting further test. Kita tak buat test pun, kita kata benda tu betul. Kita berjanjikan. Kalau kita revealing confidential, memang salah lah. Confidential information, tak ada concern, kita boleh saman semua. Okay. Sengaja biarkan judgment to be corrupted. Terutama due to conflict interest. Macam tadi Paul dengan John tadi lah. Personal gain, egoism, etc. Kenapa honesty ni tak betul? Honesty betul, dishonesty is wrong. Sebab of course dalam professional life kita kena jaga confidentiality dan kena jaga information yang kita bekerja tu daripada keluar. Tujuannya apa? Tak memburukkan kita punya institution yang kita kerja lah. Unless that's confidential tu akan affect the society tu, that is different punya ni. Mungkin we are somebody yang jadi whistleblower, boleh lain. Okay. Selain daripada respect for person juga, dishonesty ni dia akan violate moral agency of the world, menyebabkan dia akan buat satu benda tu yang salah. Okay. Kalau kita ada belajar pasal utilitarian punya perspektif, dia akan dalam scientific community boleh jadi decision making tu jadi tak betul. Dia akan affect. Sebab kita ada kepercayaan. Sebab jangan tipu data kita. Sebab orang boleh test balik kan. Ini satu contoh honesty awak kita ceritakan tentang student lah. Kita ada senior student, dia keluar intelligent gauge yang mana boleh measure petrol consumption. Okay. Ni kata-kata zaman-zaman dulu lah ni. Sekarang ni dah tak perlu lah, memang elektronik kan. So untuk nak provekan bahawa intelligent gauge dia tu betul, dia kena ada flow meter untuk measure the input lah, oil input kepada enjin. Supervisor tengok tim ni buat bagus projek dia kan. Mungkin dia ni projek untuk IDP ke apa kan. Jadi dia pun beli flow meter. Okay. Purchase of flow meter. Alright. Dan disuruh student ni tadi buat artikel. So artikel yang student ni tulis dah dapat acceptance letter yang profesor tu tulis. Okay. Tapi ada kesalahan dia. Student tu tak ask permission pun untuk guna nama profesor tu. Dan flow meter tadi baru order. Macam mana dia boleh pastikan dia punya yang gauge untuk measurement ni tepat? So student ni sangat happy, dia dah excitement, dia kata profesor dah siap artikel,
tanpa flow meter, dia dah buat simulated data and submit finding, which is finding tu tak betul. Finding tu tak tepat lagi sebab tak ada lagi tested. Dia pula yakin nanti dah sampai flow meter dia akan macam proof that dia punya data tu betul. Lepas dah flow meter tu sampai dekat universiti, menunjukkan bahawa simulation dia tu tak sama dengan apa yang dia dapat dekat flow meter. Habis, paper dah publish. Paper tu bagi misleading data. Faham tak? Okay. Apa result dia? Student tadi incorrectly assume the flow. Dia incorrectly. Dia rasa macam betul dia punya ni tapi salah. Dia buat false assumption. Dia rasa profesor dia okey, tapi profesor dia tak okey. Last kali paper tu withdrawn daripada journal, dia hantar apology letter sebab data tu tak betul. Baguslah dia. Letter yang reject tu masuk dalam file, dia dapat F. Delay pula lagi graduation. So benda-benda tu semua kena hati-hati. Okay. Integrity in research and testing. So boleh jadi juga kita buang data. Kita smoothing dia data. Kita cooking, kita masak, goreng. Kita forging, masuk benda yang lain punya. Plagiarism, IP orang kita copy. Kita buat multiple authorship. Contohnya, ada orang yang kita masukkan tak ada kaitan dengan tu pun. Senior professor minimum contribution co-authors. Kadang-kadang tu requirement. Kita kena masuk juga. Tu masalah integrity juga. Seterusnya, intellectual property IP lah. IP ni sebenarnya orang punya kerja. Dia berfikir, dia mengerah otak dia. Last sekali kita copy paste, which is salah. Boleh jadi IP ni boleh jadi kita protect by trade secret. Kita jadi patents, trademarks. Dia paling least is copyright. So, kita boleh gunakan method line drawing untuk tahu sama ada it's breaching the IP right or not. Okay. Alright. Trade secret. Apa itu trade secret? Saya terangkan sedikit lah. Boleh jadi formula awak. Formula ayam goreng. KFC lah contohnya kan. Patterns. Design awak. Baju tu kan. Corak-corak tu. Device, alatan. Ataupun compile information about how to gain advantage over competitors. Sebab trade secret ni is something yang memang dah banyak. Air coke lah, okay? Air apa-apalah. That trade secret tu yang disimpan supaya bisnes dia boleh booming dan orang tak boleh nak suka-suka ambil. Seterusnya patent. Patent berbeza dengan trade secret. Patent ni adalah dokumen issued by the government to the owner untuk 20 tahun Dan tak perlu dirahsiakan patent. Kita just beritahu patent ni kita punya, kalau orang pakai dia kena bayar lah. So benda tu, invention tu juga mesti baru, useful dan tak boleh lah biasa sangat. Senang sangat nampak pattern ni kan. Seterusnya trademark. Trademark ni biasa design lah. Logo Nike, logo apa-apa, Patagonia, apa semualah. Design, phrase, sound, bunyi, lagu, simbol. Okay. Copyright. Copyright ni biasanya creative product lah. Book, pictures, report kita, computer programming awak, Python programming awak tu yang awak buat. Bukan guna ChatGPT kan. Guna AI awak punya sendiri, awak boleh masuk dalam copyright. So, owner boleh retain copyright 50 years after his or her death. Ownership dapat idea. Bukannya ni dipegang. Kita boleh cite. Tapi dengan permission daripada owner lah. Okay, kita tengok satu contoh. Integrity use of IP. Kita ada Bill, engineering punya manager. Dia buat innovative punya production techniques pada company road rubber. Okay. Dia dapat that senior management punya jawatan tu dengan compete dengan satu company lagi, Celebrity Tire. Okay.
So Bill ni dia sign agreement dengan Road Rubber, jangan guna idea yang dia develop or learn dalam masa 2 tahun dia quit Road Rubber. Tapi lepas dia kerja dengan Slippery Tire ni, Slippery Tire minta rahsia yang by Road Rubber. Ini adalah cara untuk company curi, kata trade secret dia lah. Itu yang masalah dia. Bill tadi mesti dia offer job. Bukan sekadar untuk ni, tapi dia nak tahu production secret Road Rubber. Ini biasa. Company curi-curi tu tujuan untuk tahu trade secret violation. So dalam NSPE professional application, engineer shall not attempt to attract engineer from other employer by false or misleading pretenses. Maksudnya niat tu dah salah. Kalau company tu memang beza, company tayar dia pergi company oil and gas, memang lain lah. Tapi company tu sama dia punya business punya kata area, okay. Plus dia pergi sana tu just untuk improve. Unless dia memang develop sendiri, idea dia sendiri. Okay, memang dia punya sendiri, tu tak apa. Ataupun dia improvise, tak ada masalah. Jangan pakai yang sama, salah. Secret process tu tak boleh cerita. Alright, seterusnya Betty ada engineer, dia buat production, develop useful production dekat Road Rubber. Okay. Lepas tu dia pindah ke company, saya cakap tadi, non-competing company nama Rubber Boat. So dia cadangkan dekat Rubber Boat proses yang tadi dekat different ni buat tayar, yang ni pula buat Rubber Boat. This process pakai kat Road Rubber tapi quite different. Sebab dia menghasilkan berbeza, barang yang berbeza. So based on NSPE Rule of Practice 2, engineer shall not reveal facts, data, information obtained without prior consent of client employee. Biarpun berbeza, tapi dia kena dapat consent daripada company sebelum. Okay. Mungkin boleh jadi dia buat macam licensing negotiation dengan Road Rubber lah. Okay. So some cases boleh jadi Betty Igus were no use to Road Rubber. Okay. Dia boleh jadi dia buat finding tapi dia tak bagi tukar Road Rubber. Dia tak guna Road Rubber punya facilities untuk dapat finding dia, dan juga idea tu dia buat masa weekend kat rumah. Tak ada masalah. Tu baru dia tak ada isu. Alright. Seterusnya Tom. Ini line drawing ni. Tom design a brake dekat Ford. Dia belajar pasal heat and transfer material lah. Lepas tu dia move ke GM. Okay. Dia belajar tentang knowledge heat transfer dengan material. Bila dia apply company GM, dia gunalah knowledge heat transfer dengan material in design engine. So kita tengok sama ada dia ada masalah integrity ke tidak. First, generic info tak tentang heat transfer dengan material. Generic info semua orang tahu. Okay. Adakah ada different appliances? Tadi dekat brake, now dekat engine. Betul, yes. Tapi dia berada kat tengah sikit lah. Information tu protected as trade secret. Adakah yes or no? No. Maknanya biasa je. Heat transfer material ni semua orang tahu. So generic. Tak ada masalah. Tak ada masalah dia untuk apply kat sana. Trade secret lain kalau benda general lain. Okay. Sekarang ni dia pindah ke GM. Tapi dia buat benda sama tadi pasal brake. Dia pindah benda tu juga. Dia buat brake dekat GM. Ni kita tengok pula. Generic info. Yes, betul. Different application. No. Benda yang sama. Info protected. No. Okay. Sama juga. It's a generic scientific knowledge. Tapi bukannya property of Ford. Biarpun application dia sama. Sebab apa? Heat transfer dengan material ni semua orang tahu. As long as kita belajar, kita tahu. Mungkin kita boleh lebih dalam bila kita bekerja dekat area tu lah. Which is kita boleh share, tak ada masalah. Alright, case yang ketiga. Tom, dia design brake lagi. Dia buat brake lining. Yang mana brake lining tu bagus. Dia lebih tahan berbanding konvensional punya ni. Okay. Ford simpan brake lining dia tu sebagai
trade secret. Beza tadi Tadi kita cakap dia adalah generic punya knowledge. Now dia trade secret. Lepas tu Tom sekali lagi pindah, dia beritahu formula tu, brake lining tu kepada GM. Sekarang ni barulah kita nampak ada beza. Dia generic info? No. Dia trade secret? No. Different application appliances? No. Yes. Maknanya dia memang sama. Differ? Tak. No. Dia dah benda sama. Info protection? Betul. Dia cakap tadi. Trade secret? Yes. Automatic collaboration. Terus. Tak payah tanya lagi dah. Alright? Okay. Seterusnya, integrity and client professional confidentiality. Some engineers practice their own business. Dia ada obligation kepada klien dia. Dia kena simpan sensitive information klien professional. Cerita general tak apa, jangan cerita detail. Okay? Because engineer kita boleh abuse client professional punya confidentiality, because kita boleh cerita kat orang, kita boleh share through ni. That's why kita kena fikir. Nak buat status tu fikir. Nak buat gambar, ambil gambar apa-apa, dokumen, jangan. Dia boleh ada efek kepada kita. Sebagai satu contoh, engineer dia buat inspection dekat rumah lah yang nak jual kan. Dia tahu rumah tu kena repair dan dia hantar report dia tu kepada real estate punya firm. Okay. Memang biasa dia kan. Dia beritahu, dia buat inspection, dia kata perlu repair. Dalam NSPE punya code of ethics, dia kata dia tak boleh reveal facts, data, information about prior concern. Tadi dia check rumah tu, okay, dia hantar report ke real estate firm. Tapi dia inspect mewakili siapa? Homeowner. Sekarang ni dia pergi hantar estate firm. Dia sengaja lah. Okay. Tu dah salah. Example kedua pula, engineer expect apartment dia nak jual. Tapi dia tahu ada safety issue. Itu lain. Dia kena ada obligation kepada klien dengan public. So, public tu lagi penting berbanding klien. Kalau tadi real estate firm, ini untuk dia punya safe, dia nak dapat keuntungan sendiri. Sometimes engineer juga hire expert witness yang mana dia memerlukan competent punya technical knowledge. Alright, tapi expert tu juga ada rules yang dia kena follow. Contohnya, tak boleh ambil kes tu sekejap je tanpa dia buat kajian yang mendalam. Dan tak boleh ambil kes unless dia ada conscience, dia faham tentang kes tu sendiri. Dia kena consult extensively dengan lawyer tu, nak tahu lebih mendalam, buat cross examination, so on and so forth, tanya testimony sebelum kita buat decision. Dan jangan ada unbiased punya ni lah, kata cara kita menilai satu benda tu, dan kita open to new information. Jangan bias, jangan terus aku memang assume dia bersalah. No, that's why sangat penting expert punya kata feedback, right? Because ni so integrity and failure to inform the public. Professional responsibility boleh jadi kita failure to inform, yang mana kan sometimes kita biarkan data tu tersimpan ataupun kita terlupa. Okay, kita tak boleh. Contohnya boleh jadi disaster. Contohnya conveyor design of cargo hatch boleh cabut petrol tank 4 pintu yang kita belajar sebelum ni. Benda macam tu. Kita kena fikir public tu lebih penting berbanding kita punya company punya ni. Mungkin dia akan efek kepada diri kita, tapi kita ingat kita bertanggungjawab sebagai engineer. Alright. Seterusnya, conflict of interest. Conflict interest ni bila kita faham lah kan, ada loyalties, ada family punya isu. So, yang efek kepada customer atau klien kita. Sebab kod NSP, Code of Ethics, dia kata apa? Engineer should not be influenced by professional duties by conflicting interest. Tak boleh financial consideration, dapat apa-apa lah. Tu salah. Alright. Dan tak boleh set commission dealing customer. Conflict interest bagi actual, potential, apparent. Benda-benda macam tu. Okay. Corrupt, dia akan corrupt kita punya position judgment. Habis. Bila kita ada conflict of interest ni,
Orang pun tak percaya dah kita lepas tu. Contohnya kita menilai syarikat yang memang kawan kita ataupun keluarga kita. Kita kata syarikat ni sangat baik. Kita by partition yang masa tu. Waktu kita dah bias. Alright, contohnya Velco. Dia buat valve yang lebih baik daripada yang tradisional punya valve lah. Okay. Tapi lepas dah jual banyak ni Velco Jim. Velco punya penjual ni nama Jim. Dia jumpa kawan Tom. Dia bagi pen harga RM5. Tom boleh terima tak? Okay. So, kita tengok. Kita buat dia punya line drawing ni kan. Give timing. Sebelum ke selepas? Dia bagi selepas kan? So, positif. Lepas tu product quality. Ini memang superior. Dia tulis superior. High. Bukan low. Give cost. Low ke high? Low. Giver is a friend. Yes, betul. So, sekarang ni automatic kita tahu dia tak ada conflict of interest. Tak salah pun. Kecil. Berbeza. Kes 5. Benda yang sama. Tapi apa? Dia offer sponsorship dalam country club macam main golf kan. So benda ni baru ni. Dan dia bagi sebelum dia decide purchase. Sebab decide to purchase. Belum lagi. So give timing tu sebelum. Dah red flag dah. Product quality masih high, betul. Give cost tu medium lah, pertengahan. Giver is a friend. Kalau keadaan macam ni kita tengok dia berat kepada kita ada issue of conflict of interest. Kena ingat. Dia tadi middle. Now sama juga decide to purchase Velco. Dia nak sponsor pergi trip ke Bahamas, Jawa ni mahal lah. Beratus ribu. Dah lah sebelum product quality. Tadi superior, ini inferior. Maknanya product quality low. Tadi superior, ni inferior. Dah product quality low. Lepas tu give cost tinggi pula. Giver kawan. Habis automatic. Ini dah memang obvious lah. Okay. Alright, itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita jumpa secara face to face hari Selasa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adik dah. Bye.